Tanya, sebenarnya Alura Pants tu sesuai pakai waktu bila? Boleh ke Alura tu dibawa pakai waktu kita tidur? Okey. Untuk kita lebih faham sebenarnya apa fungsi Alura Pants tu. Di dalam seluar Alura Pants tu kan ada fiber kondensi, dan fiber kondensi tu kan perlu bersentuhan dengan kulit kita untuk melahirkan infrared. So sepanjang masa kita pakai, dan dia akan sentiasalah bersentuhan dengan kulit kita. So memang sangat sesuai lah Alura tu dipakai pada waktu tidur, kerana aliran darah tu akan mengalir dengan begitu lancar. So dekat situlah kita dapat manfaat Alura Pants tu tadi. Dan untuk pengetahuan semua, Alura Pants tu sebenarnya bukan saja sesuai dipakai pada waktu tidur. Sebenarnya sepanjang masa 24 jam. Buka cuma waktu kita mandi, waktu kita solat. Waktu tu je kita buka. Selebihnya masa yang ada tu pakailah Alura Pants. Sebenarnya bagi orang yang dapatkan jawapan mereka sihat, mereka cergas dengan pemakaian Alura tu, sebenarnya mereka tu semua memakai memang betul-betul menepati masa. Maksudnya 24 jam 7 hari seminggu. Jadi mereka memang akan dapat jawapan yang mana, wah memang bestnya Alura Pants ni, sebab bila pakai badan jadi sihat. Ada juga yang pakai sekejap pakai sekejap buka, sekejap pakai sekejap buka, lepas tu komplain kata apa seluar hitam tu tak bagus. Tapi sebenarnya cara pemakaian tu tak betul. Jadi di sini Mami sarankan untuk anda pakai Alura Pants adalah 7 hari seminggu selama 24 jam. 24 jam, 7 hari seminggu. Itulah waktu yang bertepatan dan bersesuaian untuk kita dapatkan balik kesihatan kita seperti mana kita muda dulu. Okey, macam Mami, kesihatan Mami lebih baik daripada 10 tahun yang lalu, kerana perjalanan Mami tu memang sangat lancar sekarang. Maksudnya pergerakan, tarik nafas, otak dulu semput, kita cepat penat. Tapi bila memakai pakaian Alura Pants ni full set, Mami dapat kesihatan yang sangat-sangat baik. Okey, terjawab soalan anda? Okey, itu saja.